الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا. Alright, Assalamualaikum geng. Sekarang ni kita berada di salah satu masjid yang berada di Padang, Indonesia. Okay, sekarang kalau hampa tengok masjid ni dinamakan sebagai Masjid Al-Hakim. Siap dibina pada tahun 2017, iaitu dibina oleh seorang donator dan kemudian diambil alih oleh kerajaan Indonesia. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه. Dengan gaya seni bina Islam dan juga Taj Mahal, masjid ini juga unik kerana dia terletak di hadapan Laut Hindi. So sambil-sambil hampa main semayang di sini, hampa boleh juga healing melihat laut, keindahan alam. So mana-mana yang bercadang untuk bercuti di Padang, Indonesia, Masjid Al-Hakim ni adalah tempat yang wajib hampa lawati. So jumpa lagi geng. Assalamualaikum. Bye bye.